Alisha nak buat apa ni? Alisha nak berdoa tapi tak tahu macam mana cara yang betul. Macam mana Ustazah? Nanti Ustazah tunjukkan cara satu persatu macam mana kita nak berdoa dengan betul. Okey Ustazah. Langkah yang pertama iaitu kita perlulah niat hanya kerana Allah SWT. Kita tak boleh berniat kerana manusia, kerana haiwan atau kerana tumbuhan. Yang kedua, kita perlulah berwuduk supaya badan kita dan hati kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Yang ketiga, kita perlulah menghadap kiblat supaya tertib dan tenang. Yang keempat, kita perlulah menadah tangan supaya tanda kita merendah diri di hadapan Allah. Yang kelima, kita perlulah tumpukan perhatian sepenuhnya kepada doa. Yang keenam, kita perlulah memuji kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketujuh, kita perlulah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-8, kita perlulah berdoa dengan suara yang perlahan kerana Allah Maha mendengar. Jadi, walaupun kita berbisik, Allah tetap dengar doa kita. Ya Allah. Ya Allah. Dan yang ke-9 ialah kita perlulah berdoa dengan penuh keyakinan bahawa Allah akan makbulkan doa kita. Yang ke-10, kita perlulah berdoa dengan tenang dan juga tertib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ke-11, kita perlulah akhiri doa kita dengan ucapan amin dan sapukan tangan kita ke muka. Amin. Jadi itulah ke-11 tata cara kita berdoa dengan betul.